Assalamualaikum. Hari ni kita berada di Kaltra 10 years. Vlog ni panjang sikit, jadi korang kena tengok sampai habis. Dan juga save kalau tak sempat tengok. Dan rotate phone anda untuk melihat secara melintang. Enjoy the vlog. Assalamualaikum. This is me before 30 km. Bismillah. Jemput Ilin Habu 30 going into the start line. Seterusnya Wakil Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan. You won this battle. You want to cross this finish line. I want to see you all back at the finish line. 3, 2, 1, go! Okay, kita baru saja masuk checkpoint Sungai Pauh. Alhamdulillah, kita refill dan teruskan perjalanan. Kat atas sana sebenarnya ada surau untuk rehat. Kita isi electrolyte, refill energy sebelum jalan. Nice. Temikai kita ada beng-beng. Beng-beng ni penting tau boleh jalan. Bang-bang. Temikai juga. Beng-beng penting nak bawa. Okay, inilah dia keadaan di checkpoint Sungai Pauh. Jam lah. Ni ada bottleneck sikit. Lepas ni kita akan mendaki ke Berembun. Ada kamera dia ni. Jam Berada di kilometer 6. Jam sikit sebab masing-masing nak melintas jambatan ni. Beg kita sama. Sama? Abang yang kau Kilometer 8. Kita sedang pun turun. Sekejap kita naik sikit untuk ke puncak. Steady semua. Okay. Boleh senyum tu okay tu. Jalan memang becak. Sebab hujan 1-2 hari ni. Walaupun cuaca sejuk dan mendamaikan. Alhamdulillah dah sampai ke pondok PLB kilometer 8. So steady abang ni tidur sini Okay. Ada sampel pergi Gunung Berembun. Okey, jom kita ke Berembun. Jumpa lagi. Alhamdulillah, sekarang kilometer 9 kita dah sampai di Peak Berembun. Ialah peak tertinggi, jadi kita akan turun dan akan naik satu lagi peak. Okey, teruskan bersama Ilham Fly Studio. Jom kita teruskan perjalanan. Kem apa? Kem. Tidur-tidur? Tidur-tidur. Okey. Okey, ada ruang sikit. Okey, ada beberapa perkara saya nak cakap kat sini. Okey, tumpah lalu. Okey, ada beberapa runners. Memang akan minta laluan lah. Kalau ada ruang macam ni tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada ruang, tak kisahlah. Podium ke, runners 14 ke, 100 ke, minta tunggu lah. Sabar jap, okey. So safety first. Train ni kita kongsi sama-sama. Satu lagi pesanan untuk yang bawa pool. Hati-hati. Takut tercucuk orang belakang. Kalau tempat yang tak sesuai, tutuplah pool tu, okey. Sorry. Alhamdulillah dah sampai kat Mardi. Satu lagi checkpoint. Kita rehat sekejap. Setakat ni tenaga masih lagi okey, cuma kasut dan seluar je barai. Jom kita retreat. Petugas-petugas sedang pun membantu. Alhamdulillah. Okay, sekarang terdapat berada di kilometer 12.6 lepas ladang dan kita sekarang lalu pada waterfall. Best. COT serunya adalah di Camp 5. Sebelum pukul 11.45 pagi kena sampai. So saya ada masa 2 jam untuk ke sana.
Alhamdulillah setakat ni okey. Tadi dah refill. Cuma sesak sikit dekat CP4 tadi. Nak bercakap pun tangan kotor tapi dah sempat basuh tangan. Alhamdulillah, teruskan. Mungkin ramai korang lihat ada yang memakai earphone ataupun bone conductor. Bagi saya tak perlu pakai benda tu. Sebab saya masuk trail run ni untuk mendengar dengan alam, untuk mencari ketenangan, healing dan juga enjoy the nature. Memang panas. Apapun perjuangan harus diteruskan. Ayo. Sekarang dah kilometer 18 menghampiri CP5. Mental sikit, panas, mendaki, lapar dan segalanya. Tapi sikit lagi. Keep moving. Dah sampai CP5 ni. Useless. Apapun, selamat sampai CP5. Okay, ini dah dia CP5. Alhamdulillah, masih lagi boleh meneruskan perjuangan. CP5. Okay, di CP5 kita ada tag ni untuk VIP guest lunch. Okay, kita akan retreat, recover, refuel, recharge dekat sini. Pasar dulu. Yang ni, siapa ni? Kalau abang kita Tapi okey kan. Okay, kerana bawa ni dia kita treatment kaki sekejap. Sambil makan sambil dia bagi electrolyte dan juga ni power shot lah sebelum kita meneruskan lagi 12 kilo. Okay, di VIP lunch macam-macam ada, nasi impit, rendang, pasta. Korang tengoklah. Macam ada. Tinggal larat tak larat je nak makan ni. Okay, yang penting ada electrolyte. Menu ada. Alhamdulillah selesai treatment kita di Nava VIP Lounge. Terima kasih kru-kru yang bertugas pada ni. Terima kasih semua. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Meninggalkan CP5. Semoga jumpa lagi harapan. Dan kita menuju ke ending. Kita ada 3 jam setengah lagi untuk menamatkan sebelum COT. So kita bermain dengan masa, dengan energi, dengan strategi untuk menghabiskannya. Jom. Alright, sekarang dah keluar ke jalan raya balik. Naik sikit, lepas tu sampai insyaAllah. Okay, saya nak cerita sikit. Jika tadi tempat sempit tu memang ada sedikit tegang lah. Sebab ada yang minta laluan. Time sempit dia minta laluan. So tak kena lah. Okay, tak kisahlah runner 14 ke, runner 30 ke, 60 ke, 100. Melainkan dia podium lah. Okay lah, kita boleh consider lah kalau podium. Kalau jalan macam ni kan luas, ikutlah, nak potong-potong. Alright, pengingatan untuk runners. Kita kongsi trail ni bersama. Alright, sempit, sama-sama beratur. Ada ruang nak potong laju, silakan. Bukan kita pita hujan, tapi Tuhan nak bagi. Kita rasa insyaAllah ada hikmah. Prediction pukul 12 hujan, tapi sekarang baru pukul 1 hujan. Apa pun dah dekat dengan CP7 dan terus ke finish line. Jom.
Ialah situasi di CP7. Memang sesak hujan Memang agak terjatuh pula. Dia tengah selfie terjatuh. Harap dia okey lah. Okey kak. Okey. Hujan semakin lebat. Semakin lebat hujan ini, semakin kita kena bersyukur kepada Allah, kerana dia masih lagi memberikan tenaga untuk meneruskan perjalanan, masih lagi membasahi bumi untuk kesuburan manusia dan kesuburan tumbuhan untuk kegunaan manusia. Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Bila hujan, ada satu yang penting untuk kita tahu, untuk kekal bergerak dan memanaskan badan. Kerana apabila hujan, potensi untuk hipotermia sangat tinggi. Dia kena keep moving, keep panaskan badan dan tak boleh duduk diam. Teruskan bergerak walaupun hujan melaikan ribut petir. Kita kena berhenti, minum air dan panaskan badan. Penting. Alhamdulillah. 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 Lepas juga 30 km selesai tanpa injet. Sekejap nak gunting kejap. Medium 30. Thank you.